Okey, Tuan CEO Mailun. Yes, Azim. Okey, ni soalan dia, ada seorang makcik pasar malam. Okey. Nama dia pun makcik pasar malam kat sini. So dia kata, saya ni bang, saya ni cik, saya berniaga goreng pisang tepi jalan. Dan keuntungan saya setiap bulan dapat kasih adalah dalam 3 ke 4 ribu. Kata tapi adakah saya boleh nak buat pinjaman dengan mana-mana pihak atau koperasi? Untuk peniaga tidak ada limit untuk bank dan koperasi saja, kerana kebanyakan dana untuk peniaga adalah daripada agensi kerajaan. Berbalik kepada soalan tadi, adakah dia boleh buat pinjaman? Jawapannya boleh, sekiranya beliau mempunyai rekod duit keluar masuk yang aktif dan sekiranya beliau ada proper documentation termasuk dengan akaun aktif, ada buat untung rugi, ada buat submission cukai. Dia mungkin boleh bukan saja daripada koperasi tetapi agensi kerajaan, dia juga mungkin boleh mohon dana daripada bank ataupun koperasi. Tetapi kalau dia berniaga, tidak masuk duit kat bank, tidak ada bukti duit keluar masuk dan tidak aktif, dia tidak boleh buat pinjaman. Cakap dengan pelanggan tu, sebaiknya simak laporan pelapor kreditnya dengan mypocket.my, dan nanti mypocket akan memberi dia konsultasi dan bantu mendapatkan dana daripada bank, koperasi ataupun agensi kerajaan. Okey Azim, ada apa-apa lagi? Okey, saya akan bantu pelanggan itu jawab soalan. Baik, terima kasih Azim. Sama.